Suatu petang dalam tahun 1960, Datuk yang sudah menjangkau usia 57 tahun membersihkan senapang kampung Belaras 1 di anjung rumahnya. Dengan tenang dia berkata kepada saya, "Kamu usah jadi pemburu." "Kenapa, Tok?" Dia tidak menjawab. Datuk terus menimang-nimang senapangnya. Kemudian Datuk ambil golok perak. Dia mengasah golok di batu dekat kepala tangga. Dan saya masih menanti jawapan dari Datuk. "Aku tak mahu cucu-cucu aku jadi pemburu." Tiba-tiba Datuk bersuara. Dia duduk di anjung rumah kembali. Mendengar cakapnya itu, saya buat keputusan tidak akan mengajukan sebarang pertanyaan kepadanya. Datuk mudah naik darah kalau selalu ditanya atau disoal. Dia juga tidak suka orang membangkang cakapnya, terutamanya dari anak-anak cucunya sendiri. Datuk memang handal memburu. Tidak ramai orang kampung mandi upih macam Datuk. Cukup asyik dengan kegemaran memburunya. Hampir seluruh hutan jajahan dinding dijelajahnya. Orang-orang kampung menganggap Datuk bukan pemburu sebarangan. Pemburu yang ada isi. Kalau tidak, masakan ia berani masuk ke dalam hutan yang tidak pernah didatangi oleh manusia? Datuk tidak menembak sebarangan pada binatang-binatang buruannya. Dia akan memilih tepat di kening di antara kedua-dua kening binatang itu. Dan setiap kali Datuk masuk ke hutan, dia akan memulakan langkah kiri dahulu. Kedua belah tumitnya tidak memijak bumi, kecuali sesudah 5 tapak dia melangkah. Lepas itu, Datuk berhenti. Dia membaca sesuatu, lalu mematah ranting kayu yang berada di bawah ketiak kanannya. Dilemparkannya sebelah kiri. Datuk dapat senapang bukan kerana dia homeguard ataupun AP. Dia minta sendiri pada kerajaan dengan alasan mahu menjaga tanahnya yang seluas 15 ekar yang ditanam dengan getah dan durian dari serangan monyet dan juga babi hutan. Permintaan Datuk dipenuhi oleh Inggeris. Sesudah pegawai polis, Tuan D.O. serta penghulu dan ketua kampung memeriksa tanah Datuk. Datuk membeli senapang dari Taiping dalam tahun 1949. Sejak itu, Datuk giat memburu dengan senapang. Sebelum itu, Datuk hanya berburu dengan membuat jerat dan sebagainya. Banyak perkara-perkara aneh yang Datuk lalui sepanjang keriernya. Dan saya antara cucu yang selalu mendengar cerita-cerita Datuk itu. Kerana saya selalu menolongnya mencangkul di kebun, kadang-kadang menjadi temannya ke surau. Datuk terlalu sayangkan saya kerana saya adalah cucu lelakinya yang pertama dari anak sulungnya, iaitu ibu saya. Saya tahu apa kelemahan Datuk dan kegemarannya. Dia pemurah dan suka mendengar orang mengaji Al-Quran. Kebetulan pula saya cucunya yang agak terkenal pandai membaca Al-Quran di kampung itu. Datuk tidak kedekut mengeluarkan wangnya untuk memberikan pada orang mengaji. Tapi Datuk tidak memberikannya sendiri melainkan melalui saya. Biasanya kalau Datuk suruh beri RM10, saya hanya memberikan separuh saja. Yang separuh lagi masuk saku saya. Pernah Datuk bercerita pada saya, suatu ketika Datuk dan kawan-kawannya masuk ke hutan dekat dengan Gunung Tunggal di kawasan Segari berhampiran dengan Pantai Remis. Kawasan itu tidak pernah dimasuki oleh manusia. Datuk dan kawan-kawannya berjaya menembak beberapa ekor binatang. Kerana terlalu asyik memburu, tanpa disedari Datuk telah terpisah dengan seekor rusa besar. Datuk mengikutnya dengan teliti. Datuk memintas rusa itu sebelah kiri dan mengambil tempat di sebalik pokok besar. Datuk menghala muncung senapang pada kepala rusa. Dia yakin sasarannya akan tepat pada tempat yang dimahunya. Tetapi rusa itu bagaikan mengerti dan mempunyai pengalaman. Dia mempermainkan Datuk macam mempermainkan kucing. Rusa merendahkan badannya kemudian menyelinap di depan Datuk dan terus hilang.